Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, penceramah kita dah bersedia. Okey. Kak Suri, boleh kita mulai ya? Boleh. Okey. Sekarang dah 10.03 minit, boleh lah. 3 minit dah. Okey. Kita pun ada masa yang sangat terhad ya, sejam saja. Kita Ya, start betul. kita. Okey, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan juga salam UiTM di hatiku, salam Malaysia Bahadani diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bersama-sama kita pada slot kedua untuk Refresher Series with Collaborative Group CG, kendalian daripada CIDL UiTM. Untuk slot yang kedua pada pagi ini, kita akan bersama-sama dengan the one and only Kak Suri kita, TS Siti Fataya Mahmud, yang merupakan ketua untuk CG Virtual Learning. Okay, dan juga salam sejahtera dan juga selamat datang diucapkan kepada ahli kumpulan Virtual Learning yang terdiri daripada rakan-rakan daripada UiTM. Di seluruh kampus UiTM satu Malaysia ada ahli untuk virtual learning ini. Dan saya sendiri, Azlan Abdul Rahman, merupakan salah seorang ahli untuk virtual learning, CG Virtual Learning. Saya daripada UiTM Cawangan Kedah, merupakan ketua pusat pengajian di UiTM Cawangan Kedah. Dan untuk slot yang kedua pada pagi ini, kita akan bersama-sama dengan penceramah hebat kita untuk berkongsi inisiatif dan juga dapatan-dapatan yang menarik untuk dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan virtual learning. Okay, salah satu inisiatif di dalam kendalian CIDL di bawah payung collaborative group. Okay, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya nak kongsi dulu ataupun nak share dulu slide yang telah disediakan oleh penceramah kita. Kasih slide sekejap ya. Sekejap lagi.
Okay. Okay, insyaAllah pagi ini kita akan bersama-sama menyelusuri, mungkin bermula dengan sejarah dan juga akan kita kongsikan juga dapatan-dapatan menarik dan juga pelaksanaan terbaik, okay, best practices daripada kumpulan collaborative group virtual learning untuk kita praktikkan dalam sesi PMP dan juga sesi profession kita sebagai pensyarah di UiTM. Okey, tanpa melengahkan masa, majlis ceritanya mempersilakan TS Siti Fatayah Mahmud atau lebih mesra dikenali sebagai Kak Suri untuk bersama-sama kita berkongsi berkaitan dengan collaborative group virtual learning. Puan TS Fatayah Mahmud, Siti Fatayah Mahmud merupakan fellow untuk collaborative group for virtual learning di bawah Center for Innovative Delivery and Learning Development (CIDL) dan juga merupakan ketua untuk unit quality di Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM. Okey, tanpa melengahkan masa, dipersilakan TS Siti Fatayah Mahmud untuk berkongsi berkaitan dengan collaborative group virtual learning. Dipersilakan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang ada bersama-sama kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Tuan Moderator kita, Encik Azlan Abdul Rahman, yang merupakan salah seorang ahli untuk Center CG for Water Learning di UiTM. Okay, jadi selamat datang semua kepada taklimat kita ataupun refresher series with collaborative group yang ada di sini. Dan saya kira untuk kampus-kampus yang dalam cuti hari ini ya, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama kita. Contohnya Tuan Moderator kita di Kedah cuti kan? Ya betul Kak Suri, cuti. So kampus-kampus yang cuti, yang masih sudi bersama-sama kita, welcome, ahlan wa sahlan dan selamat datang. Begitu juga dengan semua yang ada di kampus yang bekerja untuk hari ini. Kita tahu kadang-kadang hari Jumaat ni macam-macam benda kita nak kena buat kan. Ada yang kerja-kerja nak kena siapkan, ada kerja-kerja yang baru nak siapkan, ada pula kerja-kerja yang hujung minggu masih lagi dalam mood berhari raya, dan macam-macam benda lah yang kita nak fikir dan nak kita buat. Tapi congratulations to everyone because that you masih lagi ada peluang untuk bersama-sama kita dan masih sudi untuk bersama-sama kita untuk kita dengarkan semula taklimat refresher berkaitan tentang collaborative group at virtual learning. Okey, kalau kita tengok seterusnya, okey, Alan, okey ke? Okay. Okay, next slide. Okay, ini adalah the content of the slide presentation for today. I'm going to brief you on the introduction, on the planning for VL ataupun kita kata virtual learning, references for virtual learning, and I would like to introduce to you our team, CGVL, and the training modules offered, and keep in touch tu kita punya contact. Okay, alright, kalau kita tengok seterusnya untuk next slide. Okay. Okey, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 15. Okey, boleh Okey, thank you. Okey, ada 15 collaborative group at CIDL. So, kita ada kat sini artificial intelligence, virtual reality, smart classroom, collaborative teaching. Ni yang CGCT tu yang selalu kita buat every semester tu. And then we also have CG for blockchain, IoT, Internet of Things, and then adab, okay, yang dah ada penerangan sebelum ni, and then we have global learning, virtual learning. Virtual learning tu yang kita punya center hari ni, and then kita ada Makerspace, 360 video learning, tu sekejap lagi ya. Selepas slot virtual learning kita akan ada slot untuk 360 video. And then we have big data analytics, social media, gamification yang baru je selesai tadi pagi. And then we also have the design thinking. So ada 15 collaborative group at CIDL yang diletakkan di bawah pejabat ataupun pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa
dan kita juga mempunyai ahli-ahli yang kita rekrut yang berminat dengan kita, sama ada di Shah Alam ataupun di kampus-kampus cawangan. Okay, kalau kita tengok seterusnya, okay, untuk next slide, ini adalah 1, 2, 3, 4 CG group yang sebelum ni bersama-sama dengan CIDL. Okay, tapi sekarang ni mereka adalah stand alone. Okay, stand alone sebab mereka ada center-center tersendiri yang melaksanakan function-function tersebut. Okay, contohnya kita ada ODL, okay, and then kita ada MOOC, okay, ODL MOOC dilaksanakan di ISAP, okay, and then we have inclusive education, okay, kita ada yang under pejabat OKU, and we also have the alternative assessment and e-portfolio ni di bawah BPPA. Okay, jadi mereka dah jadi center yang stand alone sebab mereka memang pada ketika itu juga mempunyai center yang sama, mempunyai function yang sama. Jadi kalau untuk berkaitan 4 CG ni, kita boleh contact pejabat mereka masing-masing. Kalau di bawah CIDL kita ada 15 group yang tadi. Okay. Alright, seterusnya kalau kita tengok slide. Okay. So this is what we are doing. Okay. Collaborative group at virtual learning di mana kita blendkan di antara high tech dengan high touch. Okay. We are not talking only on the high technology, but we blend it. Okay. Here we blend the high technology with the high touch. Maksudnya kita nak selarikan teknologi pun kita tidak ketinggalan pada masa yang sama. Dalam aplikasi teknologi kita tidak meninggalkan the concept of high touch ataupun nilai-nilai murni yang perlu kita jaga ketika kita menggunakan high technology. Okay, so this is what we are doing at UiTM. Alright. Okay, next, kalau kita tengok dekat sini for the next slide. Okay, collaborative group for VL. Okay, kita tahu dia adalah salah satu center ataupun group yang ada di CIDL. Okay, so we innovate new knowledge and talent with the new millennial skill by going beyond the extraordinary way of teaching and learning. Okay, so maksudnya yang tadilah, walaupun kita nak pakar dalam teknologi, tapi kita tidak meninggalkan the concept of high touch yang kita sama-sama develop untuk diri kita dan juga kita develop untuk pelajar-pelajar kita. So kita tak nak dalam aspek kita terpesona ataupun mengejar teknologi-teknologi yang ada, kita tak nak kita meninggalkan etika-etika ataupun nilai-nilai yang perlu kita cultivate bersama-sama dengan new knowledge dalam teknologi yang ada. Okay, for example, kalau kita tengok sekarang ni, because of the AI, banyak benda berlaku kalau kita tidak menjaga high touch tadi, nilai-nilai yang tadi. Jadi di sini, di UiTM, untuk grup CGVL, kita memang blend di antara high touch and the high tech. Kita tak pisahkan dua tu. Okay, so this effort is being done by adapting the surfing wave of the pervasive nature of technology, di mana kita tengok dekat sini, untuk VL, kita semua dah tahu, we are not replacing the classroom or the lecturer, but we enhance them to a better environment and opportunities. Okay, untuk apa? Untuk facilitate teaching and learning kita, supaya dia menjadi lebih relevant dan dia menjadi lebih diperlukan dan dia menjadi very timely dalam keadaan sekarang ni. Okay, tapi konsep kita sama, iaitu blending the high tech with the high touch. Alright, so kalau kita tengok seterusnya, okay, kalau kita tengok seterusnya dekat sini, antara yang kita gunakan, okay, we have a unique concept of VL where it is nurtured by a special academic compass, namely Education 5.0, yang kita lihat telah pun digubal di UiTM berkaitan tentang Education 5.0. Okay, and then with the balance combination with the high tech and the high touch. Okay, high touch tu fokus kita adalah high value and humanity. Okay, so sebab itulah untuk CGVL di UiTM kita menggunakan pendekatan ataupun approach 3H on. Okay, so mana-mana yang kita pergi, kita akan bawa konsep 3H on. Okay, so 3H on, it is the hands on dari segi kepakaran,
untuk skill, okay, and then heads on dari segi pemikiran, and we also adapt melalui pendekatan hearts on. Okay, so we have 3H on, that is the hands on and the heads on and the hearts on. Okay, suka untuk saya kongsikan di sini, inilah yang kami bawa pasukan UiTM, kami bawa apabila kita memenangi pasukan terbaik di UNESCO pada tahun 2023. Okay, di UNESCO kita ada banyak pasukan daripada beberapa negara, 16 ataupun 18 negara pada ketika itu, dan UiTM telah memenangi peringkat yang pertama ataupun juara untuk ESG SDG pada ketika itu. Okay, ESG SDG pada ketika itu yang dianjurkan oleh UNESCO. Kita mendapat tempat pertama mewakili UiTM dan mewakili Malaysia apabila kita membawa konsep ataupun the approach of 3H on, hands on and heads on and the hearts on. Okay, so this is to ensure that we are using the technology to benefit us professionally, and at the same time we have full control to avoid its negative impact wisely. Maksudnya kita menggunakan teknologi, kita ada kemampuan kawalan kita untuk menggunakan teknologi yang manfaat, dan kita juga ada full control untuk mengelakkan teknologi yang membawa mudarat. So itu adalah yang kita bawa di dalam CGVL di UiTM hingga ke peringkat UNESCO. Okay, kalau kita tengok untuk next one, okay, ini adalah kita punya kompas kita. Okay, we blend the high tech with the high touch, and with the 3H on, hands on, heads on and hearts on. And in short, kita katakan VL at UiTM is light and easy with flexible surfing for life-wide and the lifelong learning. So ini yang kita bawa bersama-sama dengan tim-tim yang lain yang sebanyak 15 grup yang ada, di mana untuk CGVL kita menekankan kompas kita perkara-perkara ini. Okay, alright. So if we go next slide. So this is the mission and vision. Okay, to be premier center for digital learning innovation that empowers educators and learners through technology enhanced pedagogy. Okay, and then untuk mission, to lead and support UiTM's transformation towards inclusive, engaging, future-ready education by fostering innovative delivery and content development. Okay, macam kita sebutkan tadi, when we talk about virtual learning, we are not replacing the classroom or we are not replacing the lecturer. Or kalau kita kata mungkin nanti kita akan buat hologram, okay, untuk tidak membosankan pelajar kalau dia tengok kita punya online materials yang tak ada kita. So kita boleh juga wujudkan hologram kita sendiri untuk menambahkan more interesting, untuk enhance kita punya knowledge and the talent. So we are not replacing the classroom. We blend it with the classroom and we blend it with our expert ataupun lecturer-lecturer yang ada. Okay. Alright. So untuk next slide. Okay, these are the key functions and alignment. Okay, kalau kita tengok dari aspek key function, it is on the instructional design consultation, digital pedagogy training, MOOC and micro credential development, U-Future support, pilot projects and research, and plan strategic UiTM for the alignment. Okay, we align with the plan strategic UiTM 2025 and the Malaysia Digital Education Policy, and also yang kita punya pillar tadi, Education 5.0 at UiTM framework. So these are among our key functions and alignment for CGVL. Okay. Alright, so next. Okay, kalau kita tengok di sini, when we talk about virtual learning, sebenarnya dah lama dah orang bercakap pasal virtual learning. That is since 1997. Okay, dah lama orang membicarakan di luar sana. Okay, negara-negara luar
orang banyak bercakap tentang virtual learning. Di UiTM pun kita bercakap tentang konsep virtual learning pada awal-awal dengan bersama-sama dengan Island pada ketika itu. Okay, so bila dengan Island kita bercakap pasal blended learning kan, sampai sekarang kita pakai blended learning yang diuruskan oleh ISET. So tetapi kita tengok masa tu dia berlaku, ada yang buat, ada yang tak buat, yang masih pening-pening lagi tak berapa nak buat. Tetapi kalau kita tengok apabila berlakunya COVID-19, kalau kita imbas kembali mula-mula pada COVID-19, so kita semua gelabah, kita semua resah, kita semua tak tahu nak buat apa dan macam-macam, dan ada seketika kelas semua terhenti seketika sahaja, tetapi kita tengok UiTM dan universiti-universiti lain dengan KPT kita mula bangunkan guideline macam mana kita nak buat online classes. Pada masa tu kita tengok ada golongan ahli akademik ataupun pensyarah-pensyarah yang agak tak selesa pada ketika itu. Kita nak suruh buat classroom kan Cik Lan kan. Masa tu ramai yang kata macam susah lah, kita dah start buat Telegram, masa tu WhatsApp, kita buat Google Form, kita buat Google Meet pada masa tu, kita all out buat webinar, ajar pensyarah-pensyarah. Selama kelamaan, wah kita nampak pensyarah UiTM dah makin expert, dah macam-macam benda dah kita develop pada ketika itu. Dan hingga ke hari ni ada lagi kadang-kadang bila kita kata okay classroom, kelas kena buat fizikal, ada pula yang kata kenapa nak buat fizikal, kenapa tak buat online, dah macam tu pula kan. Tapi kita nampak tak, it is been done by practice. So bila kita practice setiap hari, kita selalu practice benda yang kita rasa macam susah ataupun kita tak berapa selesa, lama kelamaan kita akan rasa selesa kan. Sama lah macam kita kata keluarga kan, bila kita dah ada anak, dah ada baby, mula-mula dapat baby, kalau kita kenangkan dulu, mesti kita rasa ya Allah macam mana ni, tak cukup rehat, tak cukup tidur. Baby kejap lagi nak menyusu, kejap lagi baby sakit perut lah, cirit lah apa semua. Masa tu kita akan rasa gelabah, itu kalau anak pertama. Tapi kita tengok bila anak kedua, anak ketiga, anak keempat, kita dah makin expert. Sebab kita dah ada banyak pengalaman. So lebih kurang macam tu. So sama juga yang kita katakan virtual learning at UiTM, dan di mana-mana je yang kita tengok pada mulanya memang dia agak susah, bukan banyak, sikit je sebab yang golongan yang tak selesa tu sebab masa tu dia belum buat benda tu. Tapi golongan yang tak selesa itulah sekarang ni dah jadi expert, dan kita sangat berbangga melihat perkembangan pendekatan virtual learning yang berlaku di UiTM. Okay, so when we talk about virtual learning, we also talk about digital learning. Okay, it's not bound by venue or time. Semua kita tahu. Semua benda yang saya maklumkan di sini kita semua tahu, cuma kita nak refresh sahaja berkaitan tentang fungsi-fungsi CGVL di UiTM. Okay, so virtual learning has a greater global reach, occur in the absence of traditional classroom environment, and it is accessible, it is flexible, and dia adalah big data. Tapi macam kita sebutkan sebelum ni, when you talk about high tech, kadang-kadang tak terkejar kita. Tetapi beware, kita kena blendkan with the high touch. Kita tak nak menggunakan sehingga melampaui etika ataupun kemanusiaan kan. Contoh when you talk about ChatGPT kan, sekarang ni banyak orang menggunakan ChatGPT. Saya tak menyatakan salah, kadang-kadang function of ChatGPT tu besar juga dengan dia punya prompt dan dengan mengikut etika kita. When you talk about AI, ChatGPT dan sebagainya, so kita ada center yang AI, mungkin itu akan didalami dengan lebih terperinci oleh CGAI. Cuma di sini kita nak lihat kadang-kadang sekarang ni, for example kan, kalau you nak bersembang apa-apa dengan ChatGPT, dia layan je. Kita bersembang cara santai, dia layan cara santai. Bila kita bersembang cara akademik, dia akan check kita dengan cara akademik. Dan ada juga kalau kita lihat dari segi AI mengikut kajian yang kita buat melalui the concept of Maya, virtual ni, kadang-kadang kita lihat ada yang berlaku trend di mana apabila terdapat
sesetengah golongan ataupun kita kata netizen lah, setengah golongan yang dia dah kehilangan ibu ayah dia ke ataupun dia kematian seseorang, yang dia rindu kepada seseorang yang telah meninggal dunia, maka dia boleh mengadu dekat ChatGPT dan dia suruh ChatGPT jadi orang tu, contohnya menyamar jadi mak dia ataupun can you be my mom, contohnya mak saya dah meninggal, saya rindu sangat dekat mak saya. Okay, memang kita kata kematian tu adalah satu rindu yang tidak ada penghujung. Tetapi sekarang ni yang berlaku trending adalah mereka menggunakan AI untuk jadi sekejap mak ataupun ayah mereka, dan gambar-gambar yang diberikan gambar yang tak bergerak, dia boleh gambar tu jadi bergerak, berpelukan dengan dia, anak dengan ayah, mak dengan anak ni, untuk menghilangkan kerinduan. Okay, benda tu adalah trending sekarang ni. Cuma kita perlu lihat dari segi aspek kemanusiaan. Kita tak nak terbawa-bawa kalau terlalu obses dengan benda-benda yang macam tu, takut dia memberi kesan sampingan yang lain. Sebab itulah kita perlu, okay, so saya juga menyeru kepada semua yang ada di sini, bila kita sama-sama menggunakan teknologi, jangan lupa kita tarik the high touch itu bersama-sama kita, terutama dalam kalangan pelajar-pelajar kita. Okay, alright, so this is about the VL at UiTM. Okay, seterusnya kalau kita tengok dia punya mapping, okay, untuk next slide. Okay, ini adalah lebih kurang pada mapping kita ada. Contohnya bila kita bercakap tentang virtual learning, kita juga bercakap melalui konsep global learning, kita juga bercakap melalui konsep smart classroom, dan kita juga bercakap melalui ODL kita, open and distance learning. So dia ada, secara umumnya skop virtual learning ni adalah meluas. Okay, tapi konsep dia adalah kita nak enhance the way of kita punya delivery system, ataupun nak enhance kita punya material, nak enhance diri kita sebagai pensyarah ataupun ahli akademik, di samping yang tadi kita nak develop new knowledge and develop new talent. Okay, tanpa melupakan ataupun tanpa kita letak tepi asas-asas pedagogi dan sebagainya. Okay, so that is our stand. Okay, so seterusnya, untuk slide seterusnya, okay, yang ni yang kita kata dari aspek content delivery, kita ada instructional support, and kita ada digital resources. Okay, dari segi digital resources, kita tahu student dia boleh access, okay, student will have access to digital learning devices and internet connectivity in order to engage with instructional learning material. Okay, kalau dari aspek content delivery, kita lihat dari aspek design, okay, design the content, student will have access to the digital learning materials and the instructional activities to remain engaged in learning activities. So perkara-perkara ni kita boleh buat sama ada kita hadir secara fizikal dalam kelas, okay, ada banyak yang kita boleh buat secara fizikal, dalam kelas pun boleh buat, atau kita boleh bagi dari aspek online delivery. Okay, maksudnya dari segi materials ataupun classes, tambahan-tambahan classes dan sebagainya. Okay, and for the instructional support, lecturer will need professional development for strategies and teaching in a digital online learning environment. So kadang-kadang, yelah kalau kita bercakap tentang anak beranak kita UiTM kan, kadang-kadang ada juga kita menghadapi masalah connection, internet connection yang kadang-kadang weak, okay, di tempat kita. So kat situ mungkin kita boleh lihat macam mana cara kita nak mengatasi perkara tersebut dari aspek the support, okay, support untuk kita punya internet connection, ataupun kalau katakan contohnya macam saya lah, kadang-kadang saya memang menggunakan UiTM punya wifi, tapi sekiranya kadang-kadang kan kita ada macam technical glitch, ada something problem dengan server ataupun, so memang kita akan gunakan kita punya data sendiri. So itulah kita katakan antara cabaran kita, okay, untuk bila kita bercakap hal anak beranak di UiTM ni kan. Tapi saya percaya from time to time the management are trying the best, their very best untuk improve the situation. Tapi kita jangan jadikan benda tu sebagai halangan, sebab ada banyak cara yang kita boleh buat. Okay, alright. Okay, untuk next,
For the content delivery, okay, so this is just like suggestion saja. Bila saya rasa kita semua dah expert, dah boleh buat, ini adalah guideline sahaja di mana apabila kita nak buat online delivery, so kita kena ada beberapa preparation. Okay, so kita kena ada, the first thing adalah on the preparation before discussion, and then how to start, and then how to end. Okay, so saya kira dalam konteks pendekatan ini kita semua dah tak ada masalah. Okay, so bila kita nak start with the online delivery, so kita kena tahulah dari segi preparation. Contoh kalau kita kata mungkin ramai di antara kita terlibat dengan mengajar pelajar-pelajar ISEP, okay, pelajar-pelajar EPJJ. So kita akan kena post kita punya discussion dekat dalam iDiscuss punya group. Dia ada timeline, dia ada discussion wajib yang you kena post daripada tarikh bila. So let's say katakan kita ada 14 minggu. So of course nombor satu tu you dah buat awal. You dah siap dah preparation you untuk 14 minggu. Apa yang you akan post, betul tak? Apa yang you akan post pada minggu-minggu tersebut. Dia tak akan jadi, okay, week 3, you nak buat apa ya? Okay, kita tengok balik week 3 kita mengajar apa, okay kita post. Okay, nanti week 4, okay apa pula aku nak post. Dia tak akan jadi macam tu, betul tak? So kita adalah professional, kita sepatutnya bersedia daripada awal. So when you talk about online content delivery, so you dah ada kita punya scheme of work tu. Kan, scheme of work kita, and then you have to follow lah. Kalau itu scheme of work. So sekarang ni kalau kita mengajar contohnya dekat ISEP, dekat EPJJ tu for the weekly posting, so you dah mesti ada dah minggu pertama you nak post apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. So barulah dia akan nampak you punya penyusunan discussion tu adalah sangat konsisten dan dia mengikut silibus kita. So dia tak adalah memeningkan student kita. Kejap-kejap kita masuk bab yang chapter keberapa, kejap-kejap chapter keberapa. So dia tidak akan selari. Okay. Pada masa yang sama dia juga mendidik kita untuk follow the scheme of work. So kita kena ada. So that is why when you talk about online content delivery, okay, so you need to have, the first one is the preparation. Okay, before we start the discussion or before we start the online delivery. Okay, and then yang kedua kita kena manage macam mana how to start and then how to end. So yang tu yang kita kena jaga dari segi konteks dia apabila kita nak melaksanakan content untuk online delivery. Okay, alright, so kalau kita tengok next. Okay, yang ni adalah yang kita dah buat. Okay, untuk online discussion, contohnya kalau kita nak bagi note, kita nak bagi video, okay, pastikan kita record dia punya attendance. Okay, ini especially kalau record attendance ni, contohnya katakan sekarang ni UiTM dah mewajibkan kita hadir secara fizikal. Okay, tetapi kalau macam kami di sini, kami masih menggunakan attendance UFuture. So masuk kelas je, kita bagi link dekat UFuture kan, kita boleh generate untuk 14 minggu punya attendance kan. Tapi walaupun sekiranya saya tidak menafikan ada juga pensyarah yang masih menggunakan secara manual. Dia print, dia suruh student sign, okay, dia ambil balik, dia check. So dia akan lebih selesa macam tu. Okay. Tapi sekarang ni ramai juga yang telah kita bawa kepada konsep green, kita dah tak print, kita menggunakan UFuture, okay. So UFuture tu adalah sistem kita yang dibina untuk staff UiTM, jadi gunakanlah sepenuhnya. Okay. So bila kita bagi attendance, pelajar isi dekat UFuture, pastikan pensyarah semak. Okay. So yang ni yang kita kena hati-hati. Jangan sampai okay, kelas isi attendance dekat UFuture, kita pun start bagi lecture. Pam habis ke. Next week pula datang. So jangan lupa kena check attendance. Di situlah kita boleh realize mana student yang tak datang kelas ke, mana student yang missing in action ke. So dia tak nak nanti towards the end of semester baru kita nak tengok, alamak student ni nak kena ada markah ke tak ada markah. Kenapa student ni nama dia ada tapi assignment submission tak ada. Dah masa tu baru kita kelang kabut nak detect student dan sebagainya.
Sedangkan kalau contoh macam di Shah Alam, fakulti memang ada keluar reminder kepada pensyarah untuk kita maklumkan report kepada fakulti kalau ada student yang tak datang kelas. Cuma masih lagi ada sebahagian masalah yang berlaku apabila kita tidak cakna tentang kehadiran pelajar. So at the end of the semester, ada pula kita nak cari kenapa budak ni ada nama dekat dalam sistem tapi dia tak ada submission dan sebagainya. So kita pula tak bagi markah. Dah pula banyak isu yang timbul. Okay, so sama ada kalau kita hadir kelas secara fizikal dan menggunakan online punya attendance, tetapi yang rasmi adalah YouFuture, pastikan kita semak dan kita alert student-student mana yang tak datang kelas ataupun ada masalah-masalah. Okay, alright, and then of course dalam delivery online pun you jangan lupa tentang kita punya CLO. Okay, CLO tu kena make sure kita explain dan sebagainya. Alright, so last yang keempat, sekiranya kita nak melaksanakan online content delivery ni untuk tambahan, okay, contohnya so kita kena yang perkara keempat, kita kena take note ada tak student yang memang tak ada akses ke ataupun ada problem ke dan sebagainya. Okay, sekiranya dia ada problem, so kita ada alternatif yang lain untuk bagi konten tersebut kepada dia by email ataupun sebagainya. Tapi saya kira di UiTM dah kurang masalah ni, okay? Sebab saya kira pensyarah-pensyarah pun dah well versed dengan masalah dan cabaran yang berlaku dan kita ada cara tersendiri untuk kita selesaikan masalah tersebut. Okay, and then how to end the discussion untuk next slide. Okay, how to end the discussion. So kejap ya, saya tengok dekat sini. Okay, so make sure that student understand the discussion, remind on the task given and due date. Kalau kita ada, contohnya kalau kita buat MOOC kan, kalau kita buat MOOC kita ada latihan-latihan yang kita perlu berikan. Dan kita kena remind pelajar, kita ada bagi latihan dan sebagainya. Okay, and then don't forget to wrap up the session and inform the topic, the next topic yang kita akan discuss. So yang ni kadang-kadang dia lebih kepada kalau kita menggunakan konsep ODL. Okay, tapi dalam konsep yang biasa, kalau kita nak buat tambahan-tambahan nota, tambahan-tambahan content delivery, so these are the three concept yang kita perlu amalkan, pendekatan kita. The approach that is we have to prepare before the discussion or before the day, and then kita kena tahu how to start and how to end. So kena jaga betul-betul, especially kalau kelas, lihat betul-betul kita punya scheme of work, lihat betul-betul tarikh-tarikh dan lihat betul-betul attendance pelajar, tu yang kita kena jaga. Okay, alright, and then the next one, okay, sekejap je dah 10.38 ya Lan. Sekejap lagi ya. Okay, so thank you, kita ada hampir 67 bersama-sama kita. Alright, so during the process kita kena engage on monitor. Okay, so sebab fokus kita adalah student. Okay, alright, so kalau kita tengok next dari segi engage and monitoring, untuk next slide kita juga melihat berkaitan tentang self-discipline and the technology issue. Okay, sama ada student ke ataupun lecturer ke, so kita kena lihatlah kalau kita nak melaksanakan dari segi virtual learning. Yang ni kalau lebih kepada antara pensyarah dengan student. So nanti kita akan lihat bagaimana pula the implementation that we can do on virtual learning terhadap pensyarah dan pensyarah untuk membantu yang tadi kita kata nak enhance the talent tadi. Okay, alright. So next, bila kita bercakap tentang virtual learning adalah kita perlu menekankan tentang konsep motivation. Okay, motivation to learn is recognized as one of the main determinants for the success and the quality of the academic learning. Okay, so sekarang ni ada banyak apps, ada banyak perkara yang kita boleh gunakan untuk enhance kita punya teaching material. Ada banyak apps dan perkara-perkara yang boleh kita buat untuk enhance kita punya teaching materials. So gunakan ruang-ruang yang ada. Okay, kalau kita tengok tadi kan yang ni kita bercakap tentang virtual learning. Ada banyak lagi 15 center ataupun group yang ada di bawah CIDL. So gunakan peluang tu untuk kita enhance diri kita. Okay, untuk kita enhance kita punya knowledge and untuk enhance diri kita sebagai talent. So feel free to contact us.
Okay, alright. Okay, untuk next kalau kita tengok dari segi strategic pillar, so kita ada based on the blended learning, kita ada MOOC and kita ada micro credential, kita ada learning experience design, educational technology integration, kita ada academic staff development, kita ada analytic and data informed teaching and inclusivity and accessibility. Okay, so kalau kita tengok seterusnya, ini antara yang menjadi garis panduan pelaksanaan kita. Okay, untuk next slide. Okay, yang ni ya, dari segi education 5.0, kita ada framing education 5.0 at UiTM, and then kita ada konsep ADAB, adab and amanah in teaching and learning. Okay, and then bagaimana kita sendiri, saya percaya UiTM ada antara yang cepat responding to change. Okay, so bila kita nak responding to change, sekarang ni we are talking about the technology. Memang kita tidak menafikan kalau kita katakan kita duk guna Canva, kadang kita rasa Canva tu dah canggih kan. Tapi sekarang ni saya jumpa ayat, saya tak ingat dekat mana kajian tu yang menyatakan Canva pun dia dah hampir nak ketinggalan dah. So kita nak move kepada apps yang lain. So make sure kita boleh comply, kita boleh bersama-sama dengan pergerakan teknologi yang sangat drastik. Pada masa yang sama, kita kena occupy diri kita with the expert, okay, kepakaran, kemahiran, skill semua, tapi jangan lupa high touch. So antaranya kita tengok antara yang diberi penekanan juga dalam konsep ADAB in teaching and learning, dari konsep A tu apa, D tu apa, A apa, B apa, dan konsep of pedagogy dan sebagainya. Dan pada masa yang sama kita juga menekankan perkataan adab tu. Okay, adab dan amanah in teaching and learning. Okay, sebab kalau kita tengok dalam konteks ambil iktibar, integrity, ada banyak kes-kes yang berlaku. So ambil iktibar tu maksudnya kita kena ambil iktibar betul-betul. Kadang-kadang kita tengok kes-kes macam ni pun berlaku dekat UiTM. Okay, so take care yourself. Kita tak nak kadang-kadang dalam konteks yang kita kata ignorance, kita sendiri tak tahu benda tu salah, tiba-tiba dah kena. So tak ada alasan bila kita kata kita tak tahu. So that is why kita kena sentiasa cakna, sentiasa baca perkeliling-perkeliling, okay. Apa tu memo-memo yang ada dekat dalam email tu, you jangan skip je, ada yang pula delete, no. Especially berkaitan perkeliling ke pemakluman ke apa, baca supaya kita tak ada dalam konteks ignorance yang tadi. Dan pada masa yang sama kita tengok ada banyak kes dalam ambil iktibar. So benda tu sepatutnya memberi aware kepada diri kita supaya kita lebih berhati-hati. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran juga banyak kes yang kalau kita tengok dalam grup-grup CG yang sebelum ni yang telah dibentangkan, so kita perlu berhati-hati. Especially kita bercakap tentang dunia yang viral sekarang ni. Kadang-kadang pensyarah mengajar dengan gaya dia mengajar ke, dengan wording, kadang-kadang pelajar ni dia ambil sekerat-sekerat je dah dia viral. So bila dah viral, kita nak bagi explanation tu, but benda tu dah berlaku. So dia akan jadi memang sakit kepala padahal benda tu tak ada apa-apa pun kadang-kadang. So kita kena ambil iktibar dalam aspek kena sentiasa berhati-hati. Apabila you mengajar secara fizikal ataupun you nak develop the virtual learning punya content ataupun virtual learning punya delivery, so pastikan kita patuh kepada peraturan. Patuh dari aspek perkeliling dari aspek pelaksanaan dan sebagainya. Okay. Alright, so kalau kita tengok next, kita tengok dari aspek reference daripada KPT sejak 2021 lagi dah kita bercakap pada masa tu dengan COVID-19 dan sebagainya, sehinggalah sekarang kalau kita tengok next berkaitan tentang Malaysia Education Blueprint 2015 hingga 2025 and about the 10 shift. Okay, kita ada 10 shift. So pensyarah ni kena ada lah, kena tahu apakah kita punya learn value driven talent. Okay, alright. So kalau kita tengok next adalah berkaitan 3 trust strategik, pendidikan berkualiti, kecemerlangan global dan prestasi berorientasikan nilai. So kalau kita tengok dari aspek 3 trust ni, it really suit to our 3H on. Dari aspek
hands on dari aspek heads on and dari aspek hearts on, and we blend the high technology with the high touch. So ini yang kita fokuskan kepada reference kita. Okey, kalau kita tengok seterusnya berkaitan tentang pekeliling-pekeliling yang ada, ini antara contoh sahaja. Okey, contoh sahaja. Pada tahun 2020 ada pekeliling, 2021 sehingga sekarang. So sebagai pensyarah kita kena sentiasa cakna pekeliling-pekeliling. Kalau on academic kita boleh refer dekat BPPA punya website. So tengok pekeliling-pekeliling yang telah dikeluarkan. Okey, selain daripada kita merujuk kepada pekeliling yang telah dikeluarkan oleh email. Okay, so kalau kita tengok seterusnya, okay, ni contoh-contoh pekeliling yang ada. Okay, untuk next slide, berkaitan tentang dasar pengajaran dan pembelajaran UiTM. Okay, next. Okay, so dari segi platform dan mode penyampaian, okay. Kemudian ini adalah tim kami. Okay, so ada fellow dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ahli CGVL untuk setakat ini. Kita ada Associate Professor Technologist Dr. Eddie daripada UiTM Sungai Buloh. Kita ada Dr. Muhammad Zaki Awang Cik yang ni representative kita untuk UiTM Perak. Dan congratulations to Dr. Zak. Okay, Dr. Zaki. Sekarang ni, okay, I rasa dia dah kena update ni, Profesor Madya. Okay, Dr. Zaki dah dapat PM. Okay. Banyak juga yang telah dilakukan oleh Dr. Zaki di Perak. Okay, congratulations. Dan perkara-perkara sebegitulah yang akan kita laksanakan di kampus-kampus cawangan yang lain juga. So kita ada wakil daripada UiTM Perlis, TS Farid. Kita ada wakil daripada UiTM Jasin, Encik Ali. Ini expert IT ni. Dan kita ada wakil daripada UiTM Kedah iaitu Encik Azlan Abdul Rahman, moderator kita pada hari ini daripada APB. So ini adalah tim kita. Semua ni yang jejaka. Kalau ada bidadari-bidadari di sini yang nak bersama-sama, Cik Ali pun ada. Okay. So ini adalah pelantikan mereka adalah berdasarkan kepada expert masing-masing. So bila kita nak develop group ni, kita memang perlu daripada expert-expert yang ada. Okay. Contohnya kalau Cik Lan bukan sahaja dari aspek untuk virtual learning tapi dari aspek bahasa, nak cek bahasa dan sebagainya. Okay. Untuk Dr. Eddie kita nak melihat juga dari tim pergigian dan perubatan apa lagi yang kita perlu untuk membantu, termasuk dari segi perkara-perkara yang berkaitan tentang perubatan pergigian yang mana yang kita boleh enhance mereka. So kita ada PM Dr. Zak, okay, Dr. Zaki berkaitan tentang IT, apps yang ada bersama dengan TS Farid, okay, dan juga Encik Ali. Dan itu adalah antara kekuatan yang ada. Jadi saya mengalu-alukan sekiranya ada dalam kalangan yang hadir pada hari ini yang berminat, boleh sahaja kontak saja terus kepada saya ataupun nak kontak Dr. Zainuddin pun, PM Dr. Zainuddin sebagai pengarah CIDL ataupun grup CIDL, boleh je kontak mereka dan mereka akan bawa kepada saya insya-Allah. So kami mengalu-alukan sekiranya ada yang ingin berminat untuk bersama-sama kami, okay, kita akan bergerak kepada kampus-kampus cawangan dan juga kami mengalu-alukan cadangan daripada peserta-peserta yang hadir bersama kita, expert-expert yang hadir bersama kita tentang keperluan latihan-latihan apa lagi yang boleh kita laksanakan di UiTM ataupun di kampus-kampus cawangan. Dan jika ada keperluan kita boleh suggest kepada ILD untuk buat latihan dan kita boleh berkumpul di sana. Okay, so ini adalah harapan kami daripada ahli-ahli grup CGVL. Okay. Alright, okay, next. Ada sikit lagi kita dah nak habis. Okay, untuk next slide. So this is the CGVL offers dari aspek coaching and mentoring, short course on virtual learning tools, okay, certified TOT on virtual learning teaching and learning. So yang ni yang kita akan buat nombor 3, kita akan buat certified TOT untuk VL teaching and learning. Alright, so we also have offer the training modules untuk learning tools for the beginners, learning tools for the intermediate and advanced. Kita ada classroom management, kita ada macam mana kita nak buat online test, apps yang canggih-canggih lagi, okay, on the presentation skill and the collaboration with industries, educational institution, virtual event. So ini antara yang
boleh kita dapatkan collaboration ataupun kerjasama ataupun boleh kita bincang bersama-sama seluruh warga UiTM di kampus-kampus cawangan, dan sekiranya ada juga yang terakhir tu kita nak collab dengan mana-mana institution di luar, jadi dia akan mudah kalau kita buat UiTM dengan pihak luar. So boleh je nak buat collaboration, contact kami di CIDL, so kita akan membantu insyaAllah. Okay, and then seterusnya kalau kita lihat aktiviti-aktiviti yang kita plan, so ni antara contoh yang berada di UiTM Perak. Okay, so congratulations again kepada PM Dr. Z. Ni antara cadangan-cadangan yang ataupun yang telah pun dibuat di UiTM Perak. Okay, berkaitan tentang instructional design for MOOC, micro-credential, AI tool, digital assessment analytic, blended learning, universal design for learning and gamification. Okay, so gamification kita ada Dr. Prasanna. So kalau perlu kita boleh collab, kita combine antara virtual learning dan gamification, ataupun dari segi MOOC, micro-credential, so kita boleh collab dengan ISEP dan sebagainya. Okay, alright. So seperti yang saya maklumkan, boleh ya kami mengalu-alukan cadangan daripada warga UiTM berkaitan keperluan-keperluan yang nak dilaksanakan di kampus-kampus ataupun di Shah Alam, maka kami akan insyaAllah dapat bekerjasama untuk collab, kita bantu. Sebab kita punya konsep kita adalah untuk enhance new knowledge and untuk enhance new talent. Okay. So saya kira itu saja. Kalau kita tengok seterusnya adalah lebih kurang kepada kita punya paradigm shift kelas dalam kuliah. Sekarang ni kita ada pada masa yang sama kita pula boleh buat hybrid. Macam mana kita nak buat online class, nak buat hybrid, okay. And then kita lihat dari segi next step kita, macam mana kita nak lakukan, kita nak buat macam mana, okay. Dari segi canggih tak canggihnya, tak salah kita berangan, tak salah kalau kita bercita-cita kan. So insyaAllah kita akan cuba wujudkan perkara-perkara tersebut. Okay, untuk next. Okay. And then last sekali adalah kita punya platform. Okay, our social media platform, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok nanti saya tanya Dr. Din, Syaira ke, ada tak TikTok ni? Kalau tak ada kita guna TikTok kita ya. Okay, so seterusnya next last adalah this is my contact number. So feel free to contact me, saya ataupun Cik Azlan ataupun mana-mana tim ahli CGVL yang tadi daripada kampus-kampus cawangan, ataupun boleh direct terus kepada tuan pengarah kita PM Dr. Zainuddin daripada tim CIDL. Okay, so this is my contact number, my IG, my TikTok, my email. So kalau ada apa-apa feel free to contact me. So I think that's all for today. Okay, so thank you everyone atas masa yang diberikan. Ngam-ngam 1 jam ya Lan. Okay, saya serahkan semula kepada Cik Lan. Alhamdulillah, terima kasih TS Siti Fathahiyah, Kak Suri atas penerangan dan juga perkongsian yang sangat-sangat intensif, penuh 1 jam cukup. Okay, semalam Kak Suri mesej saya, tak tahu lah nak cakap apa, nak share apa ni, takut tak cukup masa, takut masa pendek ataupun tak ada benda yang nak isi. Sangat memadai, sangat penuh, dan alhamdulillah kita dapat mengetahui tentang permulaan inisiatif CDIL untuk virtual learning ni, mana ia bermula dan bagaimana ia berkembang dengan kaedah 3H on yang kita terapkan dalam hands on, aids on dan juga hearts on, dengan mengetengahkan elemen high tech with the high touch. Okay, so kita harapkan pelaksanaan sebegini dapat diteruskan lagi dan diperbaiki dan dapat digunapakai di seluruh sistem dan juga warga UiTM. Kita ada soalan tak? Mungkin satu soalan kan sebelum kita berakhir, sebab kita akan bergerak pula ke slot yang seterusnya selepas ini. Ada apa-apa soalan tak daripada audiens yang bersama-sama kita pada pagi ini berkaitan dengan pelaksanaan perkenaan virtual learning di UiTM? Sebelum tu, suka untuk saya remind tuan-tuan dan perempuan, link kehadiran telah dikongsi di bahagian chat kita ya. Tuan-tuan dan perempuan boleh klik untuk merekodkan penyertaan tuan-tuan dan perempuan pada pagi ini. Silakan. Kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih diucapkan sekali lagi terutamanya kepada TS Siti Fathahiyah Mahmud atas sesi perkongsian, dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan yang dapat hadir bersama-sama kita pada sesi pagi ini. Untuk slot yang seterusnya, untuk saya ingatkan tuan-tuan dan perempuan, untuk slot yang seterusnya
kita akan berkongsi berkaitan dengan CG 360 video pula. Ini memang antara elemen-elemen menarik ataupun unit yang sangat menarik di bawah CIDL, grup CIDL CG. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan boleh bergerak ke link yang seterusnya untuk bersama-sama mengikuti program ataupun perkongsian daripada tim CG 360 video. Lalu kita ambil gambar dulu lah. Boleh Kak Suri. Okay, saya stop sharing dulu bagi dapat semua lengkap. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada kamera mungkin boleh buka kamera, kita bergambar kenang-kenangan untuk sesi perkongsian kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama. Okay, sekejap. Saya partisipan sekejap ya. Okay, 1, 2, 3, senyum. Okay, terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin, ada rezeki kita bersua kembali untuk siri-siri CG VL yang seterusnya. Terima kasih Kak Suri, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang berbagi. Terima kasih semua. Keep in touch, apa-apa contact je kami. InsyaAllah kita boleh InsyaAllah. Okay, thank you everyone. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.